teras kekuatan dan keselamatan negara, dan kesepaduan negara ini hanya akan berhasil melalui ikatan perpaduan di kalangan seluruh rakyat Malaysia. Dimaklum, negara kita teras perpaduannya adalah 3 kaum, iaitu Melayu, India dan Cina. Atas sebab itu, 3 perayaan ini setiap tahun kita sambut dengan penuh gilang gembira. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih juga kepada Jabatan Perpaduan Negeri Selangor yang diketuai oleh Encik Burhanuddin, pengetahuan Puan dan juga Encik Burhanuddin. Kita di peringkat negeri, saya selaku Exco Perpaduan pada bulan Ogos yang lepas, bulan kemerdekaan, kita ada buat video perpaduan sempena bulan kemerdekaan bersama dengan adik Zainuddin Zidan yang kita lantik sebagai Duta Perpaduan Negeri Selangor. Jadi video itu diambil di kediaman Guru Besar Cik Buramis. Alhamdulillah, video itu mendapat tontonan sehingga 2 juta lebih view. Ini menunjukkan video perpaduan kaum itu sangat-sangat diterima baik oleh masyarakat. Di dalam Depa Bali ini adalah kita kebaikan menentang kejahatan dan juga cahaya menerangi kegelapan. Semoga dengan datangnya Depa Bali tahun ini, pada Depa Bali tahun ini kita lebih gembira, kita lebih diberi kesihatan, kebahagiaan dan dimurahkan rezeki kita pada tahun ini dan juga tahun hadapan.